Orang dah mati pun takut umpat kau. Sebut pasal hantu, ada siapa pernah cari hantu kat sini? Tak pernah. Saya pernah. Saya dulu ada kumpulan paranormal saya sendiri, betul. Nama kumpulan saya Squad Penjejak Entiti Muda. Cool kan? Tapi sebenarnya tak. Squad Penjejak Entiti Muda, SPEM. Kalau short form kan jadi sperm. Saya tak tahu siapa bangang letak nama tu. Saya kot. Banyak saya tak puas hati dengan kumpulan sperm saya ni. Dan antaranya tiap kali kita orang buat paranormal, kita masuk je rumah kosong, akan ada kawan saya yang bangang ni. Dia masuk, dia cakap, relax. Assalamualaikum. Aku datang dengan aman. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Otak kau. Kita masuk tempat dia, mestilah kacau kan. Dia macam kita tengah buang air besar dekat dalam mall. Kan tengah buang air besar, tiba-tiba datang orang kan. Bro, shh, teruskan meneran. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Tak ada. Dan pernah waktu saya buat paranormal, ada kawan ajak saya balik. Dia cakap, jom balik, aku dengar hantu tu marah. Ha? Macam mana hantu tu marah? Dia bisik kat aku. Marah dan bisik bukan satu kombinasi yang bagus. Macam mana nak marah sambil bisik? Umpama saya gagal SPM, saya balik rumah, mak saya tengok result, lepas tu dia marah kan. Masuk bilik sekarang. Mak nak marah saya ke nak goda saya ni? Banyak. Dan pernah habis je paranormal, saya nak masuk dalam kereta dengan kawan-kawan, buat head count, seorang kawan saya tak ada. Rupanya kawan saya masih dekat rumah kosong tu. Saya panggil dengan, Lokman, jom balik. Dia diam je. Lokman, jom balik. Dia diam je, angguk kepala. Tak boleh jadi ni kawan saya tu. Saya kena pergi, saya tepuk dia. Lokman, jom balik. Dia pandang saya. Lepas tu dia buka earphone. Apa dia? Sorry tak dengar.